Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk yang kedua, aplikasi kaedah tamsil dalam perbandingan kaum Nabi dan fenomena homoseksual. Yang pertama, kita terangkan maksud al-aslu dan al-far. Al-aslu ini adalah asal, perkara pertama yang menjadi asas hujah. Sebagai contoh, kaum Nabi Lut. Al-far ini fenomena homoseksual moden, yakni perkara yang hendak dianalogikan kepada perkara yang pertama. Oleh itu, kita terus kepada illah mushtarikat, yang mana illah mushtarikat ini sebagai contohnya ialah illah mestilah jelas, tetap dan menjadi sebab. Sebagai contoh, penyimpangan daripada fitrah seksual, pertama, normalisasi tingkah laku dalam masyarakat. Yang kedua, penolakan norma agama sebagai panduan moral. Yang keempat, kerosakan sosial akibat tingkah. Seterusnya, kita teruskan kepada hukum asal, yakni hukum al-asl. Setelah illah dikenal pasti, tentukan hukum yang dikenakan ke atas al-asl. Sebagai contoh, al-aslu ini adalah kaum Nabi Lut. Perilaku mereka dianggap menyimpang dan diharamkan. Mereka diberi amaran, hukuman dan disebut sebagai kaum yang melampau di dalam Al-Quran. Tingkah laku mereka ini membawa kepada kerosakan keluarga dan sosial. Hukum-hukum ini, nas ini adalah perkara yang disebut di dalam Al-Quran. Seterusnya, kita terus kepada al-far, yakni pemindahan hukum daripada al-aslu kepada al-far. Ini menggunakan proses tamsil. Terdapat illah musytarikah dan hukum pada asal ditetapkan berdasarkan illah. Maka hukum tersebut dipindahkan kepada al-far. Contoh, jika kaum Nabi Lut dihukum kerana menyimpang fitrah, maka fenomena homoseksual moden ini yang mempunyai persamaan illah berada dalam kedudukan moral yang sama dari sudut mantik dan syarah. Yang kelima, menguji kesahihan analogi, yakni taqwiyah, tad'if al-tamsil. Mantik menuntut perkara ini analisis kritikal bagi memastikan analogi ini tidak cacat. Sebagai ujian ataupun sebagai persoalannya, adakah persamaan menyentuh akar tindakan? Adakah kedua fenomena membawa akibat sosial yang sama? Adakah hukum asal jelas dan jelas? Pastinya, kerana ianya perbezaan ini boleh dianggap dan dinilai, tetapi ianya tidak membatalkan illah tersebut, sebab ianya tidak menyentuh akar isu. Langkah yang keenam, menyimpulkan natijah tamsil secara mantik. Natijah mesti selaras dengan had analogi, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Sebagai contoh, fenomena homoseksual moden mempunyai implikasi moral seperti kaum Nabi. Normalisasi homoseksual moden juga membawa ancaman kepada institusi. Sejarah kaum Nabi menjadi amaran sosial kepada masyarakat. Dan yang ketujuh, ialah ini langkah terakhir, penerapan dalam analisasi sosial. Akhirnya, proses tamsil ini digunakan untuk menjelaskan kaitan sejarah dan fenomena semasa. Fenomena semasa ini seperti spa, seperti di dalam berita yang mana aktiviti spa yang diharapkan, spa yang dilakukan juga daripada kaum Nabi semasa mereka memberi amaran moral berasaskan logik dan dalil, menilai kesan sosial melalui kerangka pemikiran. Sekian untuk saya. Sekian, terima kasih.